Okay, doktor boleh explain, terangkan sedikitlah mengenai scaling dan watering tu. Okay. So, scaling ni kita kan selalu dengar kan. Okay. It is actually macam satu rawatan gigi yang paling selalu kita buat. Paling common, paling basic actually. Kalau kita berus gigi dekat rumah kan, kita cuci gigi kat rumah. Tetapi kadang-kadang tak cukup cuci gigi tu. Cuci gigi, berus gigi kat rumah tak cukup. Kadang-kadang kita perlukan rawatan scaling. Rawatan scaling ni adalah rawatan yang paling best dilakukan, basic di hampir semua fasiliti pergigian, di mana kita cuci gigi secara lebih profesional menggunakan mesin spesifik, scaler dan scaler tip untuk membuang karang gigi. Manakala dental whitening pula, kalau scaling ni untuk kita cuci, bersihkan secara profesional karang gigi yang tak boleh dibersihkan dengan memberus gigi, maka dental whitening pula untuk memutihkan gigi. Dental whitening dia adalah satu rawatan profesional yang hanya boleh dibuat oleh doktor pergigian dan menggunakan alat-alat khas dan material khas untuk memutihkan gigi lah. Okay, doktor, ada soalan. Apa perbezaan antara plak dan juga karang gigi? Okay, plak gigi tu adalah dalam layman term yang biasa digunakan adalah tahi gigi lah. Okay, plak ni boleh dibuang, boleh dibersihkan sendiri di rumah dengan cara memberus gigi. Kita berus gigi kan, tu boleh buang plak, boleh buang tahi gigi lah. Tetapi karang gigi ataupun kita panggil tartar ataupun kita panggil calculus. Okay, calculus ni adalah tartar ataupun karang gigi yang dah keras. Plak tadi tu, tahi gigi tu, kita memang berus gigi. Tetapi ada certain tempat kan, terutama gigi belakang kan, kat celah-celah gigi tu, biasa memang akan tertinggal. So, bila plak ni tertinggal, lama-lama bertahun-tahun, berbulan-bulan, dia akan jadi keras. Bila keras, dia jadi dental calculus ataupun tartar. Yang calculus tartar kat celah gigi, kat gigi belakang ni, kena guna scaling lah. Rawatan scaling kita bersihkan secara profesional guna mesin kita. Okay, soalan seterusnya doktor. Apa itu deep scaling dan siapa yang perlukan buat deep scaling ni? Okay, scaling ni kan kita cakap tadi kita bersihkan gigi kan guna alat khas, bukan guna bergigi dah lah. Jadi kita ada alat khas kita. Scaling tu kita buang karang gigi yang duk atas gusi. Ni kan, ni our gum line, okay. Kita punya level gusi kita kan. Dekat permukaan gigi ni kita guna untuk scaling. Kita buang dengan melalui scaling lah. Tetapi duk bawah gusi ni. Okay, bawah gusi ni boleh melekat ya. Calculus tu boleh build up kat bawah gusi ni. Itu kita kena buang melalui root planing. Root planing ni dia berbeza jugalah dengan deep scaling. Deep scaling kita akan gunakan scaler tip yang sama tapi kita masuk sikit lah bawah gusi. Tapi deep scaling dia lagi jauh lagi, more than 3 nm bawah gusi tu dia ada satu alat khas, bukan scaler atau bukan scaler tip, dia ada alat khas dia untuk kita buang. Jangan risau, itu rawatan kalau deep scaling ataupun root planing kita akan buat under bis lah untuk kasih kurang sakit sebab dah bawah gusi kan, kita masuk dalam sikit, sakitlah sikit kadang-kadang. Okay, soalan berikutnya doktor. Okay, soalan ni saya pun tertanya jugalah. Okay. Kenapa sesetengah pesakit dia boleh rasa ngilu selepas scaling? Okay. Actually, bukan sesetengah, ramai juga yang akan bagi tahu kita lepas scaling kan, kita ngilu dah sini kan. Okay. Sebabnya biasanya yang dah rasa ngilu ni, dia punya karang gigi dia terlalu tebal dah. Dah tebal sangat. Bila karang gigi dah tebal sangat, biasanya karang gigi ni duduk bawah. Duduk kat gigi bawah depan dengan duduk kat gigi bawah dalam sini, dekat dengan lidah. Sini lidah kita kan, duduk kat sini. So karang gigi dia dah tebal sangat actually kat situ. Bila dia tebal, karang gigi tebal, dia bukannya duduk saja-saja, dia akan tolak gusi ni makin bawah. Dia tolak gusi makin bawah, dia tutup akar gigi. Ni ke kepala gigi, bawah gusi ni ada akar gigi kan. Now, bila dah lama tak cuci, karang gigi makin tebal, makin dalam, dia tolak gusi ni ke bawah, akar gigi tu dia tutup dengan lapisan
calculus, lapisan tata tu dah tutup. Lepas scaling, kita buang lapisan tata tu, terdedahlah akar gigi tadi tu terdedah. Bila terdedah dekat persekitaran, memang akan rasa ngilu sikit. Okay, kita ada soalan daripada viewer kita. Daripada Jonathan Bakri, dia tanya, ubat gigi whitening membantu atau sekadar marketing? Okey, ubat gigi whitening ya. Memang ada membantu. Okey, memang ada, tapi sampai satu tahap saja. Dia bukan semua. Bukan semua jenis gigi kuning ataupun gigi yang dah tukar warna boleh dirawat dengan hanya merely ubat gigi whitening. Bukan semua. So untuk membezakan adakah gigi yang sudah kuning ataupun bertukar warna boleh diselesaikan hanya dengan melalui ubat gigi. Selain kita boleh cuba sendiri kat rumah kan, kita nampak lepas sebulan 2 bulan tak ada beza pun, memang sebaiknya jumpa doktor gigi. Sebab sebenarnya kadang-kadang sebenarnya benda tu tak sesuai. Bukan itu rawatan dia. Untuk secara lebih kita tahu dengan betul lah, dengan tepat, sebenarnya gigi kuning ni macam mana nak rawat ataupun gigi dah tukar warna ni macam mana nak rawat, kena jumpa doktor gigi untuk pastikan apa sebenarnya. Tetapi hati-hati ya dengan ubat gigi ni. Ubat gigi ni sebenarnya kuranglah digalakkan untuk orang yang ada memang hypersensitivity. Ni gigi dia memang tengah ngilu, sangat ngilu. And then kalau dia pakai lagi ubat gigi whitening, dia akan perasaan gigi dia akan lebih ngilu daripada sebelum ni. So kena hati-hati. So actually better consult your dentist lah sebelum guna. Okay, soalan seterusnya doktor, daripada viewers kita juga. Dia cakap, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Betul ke orang cakap scaling buat gigi jadi nipis? Okey, itu adalah mitos. Okey, scaling, rawatan cuci gigi ni yang pakai kita punya mesin, kita cuma cuci permukaan luar saja, dekat enamel saja. Kita tak adalah, benda tu dia tidak menipiskan gigi. Mesin tu tak boleh nipiskan gigi. Mesin tu tak kuat, tak sekuat gigi kita. Kita tahu kan, dalam badan manusia ni, paling kuat adalah gigi, enamel. Lepas tu baru tulang tau. Permukaan gigi ni memang kuat. Enamel ni, dia takkan mudah-mudah terhakis dengan kita punya skeletik, rawatan mesin yang rawat, buat rawatan scaling. Takkanlah. Itu hanyalah mitos. Okay, soalan daripada viewers kita, FJ84, dia tanya, veneer versus crown, apa beza tu doktor? Okay, veneer dengan crown. Okay, ni dah lari sikit kat topik kita kan. Kita tengah cakap scaling dengan whitening, tak apa. Boleh je kita open. Okay, so veneer dengan crown. Veneer ni dia cuma tutup atas je. Macam satu lapisan kan. Nipis je. Dia tutup atas ni. Veneer tu juga boleh jadi salah satu rawatan untuk gigi yang dah tukar warna ataupun kuning sangat ke. Dia ada rawatan dia. Salah satu rawatan untuk memutihkan gigi memang betul boleh buat veneer. Veneer hanyalah selapis saja dekat permukaan depan saja. Dia tak cover sini, ya kan? Permukaan menggigit dia tak cover dan permukaan belah dalam gigi dia tak cover. Veneer ni hanyalah lapisan luar saja dan nipis saja. Berbanding crown ni sarung. Kan disarung semua. Dia tutup semua permukaan depan ni, permukaan gigi dengan permukaan dalam. Dia tutup kiri kanan, tutup semua. So kalau tanya mana yang lebih invasif, memang crown lah. Tetapi crown lebih kuat banding veneer. Okay, ada soalan doktor. Kalau macam tengah pakai braces ataupun ada crown, boleh buat scaling tak? Boleh, tak ada masalah. In fact, siapa-siapa yang pakai braces ataupun pernah pakai braces, mereka tahu yang memang setiap berkala mesti ada punya, sama ada 2 bulan, 3 bulan, mesti doktor gigi yang dia buat braces sama-sama tu kan akan cucikan gigi dia. Memang kena actually. Kalau pakai crown pun tak ada masalah. Crown tu permukaan dia takkan pecah ke hanya dengan skeletik kita. Tak salah. Okay, ada tak keadaan di mana scaling tak digalakkan? Dia ikut pada kalau ada certain sakit special lah. Biasanya ada certain sakit jantung. Bukan semua sakit jantung, tetapi certain saja. Itu bukan tak digalakkan. Dia ada
alat khas lain. So kalau kita ada apa-apa sakit, bagi tahu dentist tu dulu. Sebelum nak buat apa perawatan, nak check up ke kan, nak scaling ke, bagi tahu siap-siap. Doktor, saya ada asma, doktor saya ada gastrik ke, doktor saya ada sakit jantung, ataupun saya pernah buat rawatan jantung yang dah tutup ke kan, yang buat stent ke, bagi tahu je. Sebenarnya ada. Dia bukannya semua tak boleh, tetapi ada yang kena kita pakai alat khas. Okey, apa faktor yang mempengaruhi hasil whitening tu? Dari segi umur ke, diet ke, genetik ke? Okey, banyak sebenarnya faktor untuk whitening ni kan. Okey, whitening kan macam cakap tadi, dia putihkan gigi kan. Okey, whitening ni dia ada yang kita putihkan dari luar dan ada yang daripada dalam lah. Okey, memang ada beberapa faktor yang boleh bezakan hasil whitening seseorang dengan yang lain. Mungkin siapa-siapa yang pernah buat whitening, dia perasan lepas dia buat whitening kan, tak seputih kawan dia buat ke. Padahal mungkin cycle sama sahaja. Contoh, buat sama-sama. Cycle 2-3 kali sama juga, 3 kali sama-sama, tapi hasil lain sikit. Memang ada perbezaan. Dia ikut pada setiap gigi setiap orang tu berbeza-beza kan. Sedangkan kita punya cap jari kita pun beza kan. Gigi pun setiap satu actually berbeza. Content of the mineral content, dia punya tebal ke nipis, dia punya lapisan gigi, itu memang boleh membezakan lah kesan dia. Memang ada beza sikit. Soalan seterusnya daripada viewer kita. Dia tanya, kalau gigi kuning sebab selalu minum kopi, dengan scaling boleh putih balik tak? Boleh. Itu adalah contoh macam kopi kan, dalam tu ada caffeine, tea kan, chai masala, tu semua teh-teh yang selalu kalau kita tengok dekat India, dekat Pakistan kan, dekat Bangladesh, dia suka minum chai masala tu kan. Memang dia punya staining tu daripada casein tu, kita panggil tu extrinsic staining. Maksudnya hanyalah staining daripada luar saja. Memang boleh hilang dengan scaling. Extrinsic scaling, extrinsic staining enough to get rid by scaling lah. Okay, soalan seterusnya, viewers ni cakap, Doktor, kalau facial last scaling 5 tahun lepas, apa risiko dia? Risiko dia, selain mulut berbau, lepas tu gusi boleh turun jangan tunggu lama sangat, 5 tahun tu lama lah actually gusi akan kecut, dia akan turun, gigi akan mula sensitif, karang gigi akan jadi sangat tebal, and then gigi akan jadi longgar. Okay, so you bayangkan kalau lah 5 tahun kan karang gigi tu makin lama makin tebal kat sini, karang gigi ni dia bukan duduk saja, dia akan tolak gusi tu tau. Kalau gusi atas ni makin angkat atas, kalau gusi bawah ni makin ke bawah, makin bawah, gigi siapa support gigi? Gusi, betul. Siapa yang pegang gigi supaya dia ketat, duduk dalam ni ketat? Gusi kita yang pegang, tulang kita yang pegang. Now bila karang gigi tebal, dia tolak gusi dan tulang sekali. Dia menyebabkan bone resorption tau. Makin lama makin tebal, ni gigi ni dia nampak ketat, sebenarnya bukan ketat, yang pegang tu karang gigi saja. Now satu tahun dia dah busuk, mulut dah busuk, dah tak tahan pun, cucilah scaling kan, buang karang gigi dah tak ada, siapa pegang gigi, longgar jadi gigi. So itu nak naikkan balik tulang dengan gusi ni susah sangat. So jangan tunggu lama-lama sangat, 5 tahun. Kita memang suggest at least lah setahun sekali kan, sekali dengan check up. Ada viewers tanya, Doktor, seawal umur berapa yang sesuai untuk saya bawa anak dapatkan rawatan sama ada scaling atau whitening? Okay, untuk scaling, as long as you nampak mulut gigi anak tu dah kotor, dah boleh main scaling. Kadang-kadang saya pernah dapat yang macam umur 4 tahun kan, 4 tahun seawal umur 4 tahun, 3 tahun, ada yang memang kotor sangat. Kotor. So, you nampak kotor, mari jumpa doktor gigi lah, sebab kadang-kadang you tolong berus pun tak hilang. Memang kadang-kadang ada, 3-4 tahun pun saya dah pernah buat dah scaling. Karang gigi yang keluar, bukan plak dah, bukan tek gigi dah, memang karang gigi, 3-4 tahun dah ada. Sebab pemakanan juga saya rasa, pemakanan sekarang kan macam mana? Okay, itu untuk budak lah. Kalau 7 tahun pun you nampak kan, dah mula kotor, dah mula kotor, berus gigi pun tak jalan, bawa je jumpa doktor gigi untuk kita check lah. Untuk whitening, budak-budak actually kita tak galakkan saya rasa, tapi you boleh check juga dengan doktor gigi semula sebab budak-budak kalau gigi dia dah
gigi dia macam ada bertukar warna, itu actually untuk budak-budak tak normal lah. So better jumpa doktor gigi cepat-cepat. Baru doktor gigi boleh suggestkan dia kena whitening ataupun buat benda lain. Budak-budak kalau dah bertukar warna gigi dia, sama ada tak kisahlah kuning ke, tukar merah ke, tukar hitam ke, tukar coklat ataupun tukar ke biru-biruan, tu kena jumpa doktor gigi cepat. Tu kita akan tengok macam mana apa yang perlu buat lah, whitening ke ataupun benda lain, dia rawatan lain kadang-kadang. Okay, soalan seterusnya doktor, kita dapat dari viewers kita FJ84. Dia tanya, lepas buat scaling, gap yang besar antara gigi tu macam mana nak buat? Gap yang besar, okay. So actually gap besar tu adakah sebelum scaling dah ada ataupun belum ada? Okay, tengok. Kalau lah sebelum you scaling pun dah ada kan gap, sebelum scaling lagi dah ada gap. So most probably memang besar betul lah gap tu. So kena buat tanya doktor gigi lah, tampal ke, veneer ke, crown ke kan, ataupun buat ortodontik ke, tutup lah. Tapi gap tu tak wujud sebelum scaling. Itu selepas scaling baru rasa ada gap kan. Actually itu normal. Normal untuk you rasa antara kesan sampingan scaling ni, lepas kita scaling selain tidy kan, rasa sensitif kan, rasa ngilu, itu antara kesan sampingan selalu. Jadi kedua adalah rasa macam gigi tu ada gap, ada jarak. Kalau sikit-sikit gap tu actually normal lah. Okay, memang akan rasa macam kosong, dia rasa macam pelik kan. Tetapi kalau gap tu memang sangat besar, kadang-kadang disebabkan oleh karang gigi tebal sangat. So bila pecahkan dia, kita buang karang gigi tu, memang besar lubang tu. You kena tanya dentist tu sama ada perlu tampal ke, atau perlu buat crown ke, atau kena pakai braces lah untuk tutup balik jarak tu. Jarak tu perlu ditutup. Tetapi tengok juga tahu keadaan. Bukan semua, ada serta-serta keadaan jarak tu tak boleh ditutup juga. Tu kena consult usia dentist juga. Ada serta-serta jarak tu dia natural tau. Dia natural. Tu kita panggil actually interproximal ataupun interdental triangular space kat situ. Memang ada yang natural juga. Okay doktor, adakah whitening ni boleh menyebabkan iritasi pusing? Tidak. Okay. Tidak dan ya. Dia ada dua-dua. Okay. Actually kalau buat secara memang betul-betul sepatutnya tak adalah. Okay. Tetapi ya juga kalau you punya whitening tu dia maybe agak strong, and then you minta 2-3 cycle kan, so memang akan ada sikit lah, sikit rasa ngilu pada gusi dan gigi. Tapi iritasi tu biasanya reversible, sekejap saja. Iritasi sikit-sikit merah, rasa ngilu-ngilu dekat gusi dan gigi tu, tu actually normal lah. Tapi jangan risau, dia reversible, dia akan boleh elok semula, boleh sembuh semula gigi. Okay doktor, seterusnya daripada viewers kita, user 58. Kenyataan ni memang familiar lah. Okay, dia kata kalau guna baking soda atau lemon, boleh putihkan gigi. Selamat ke? Okay, actually benda tu dia agak abrasif lah. Pada saya, dia benda tu abrasif. Kalau buat seumur hidup sekali, mungkin tak ada masalah. Semua hidup sekali lah. Tetapi actually benda tu kita guna untuk sental sinki kan, macam tu. So jangan buat selalu, saya tak galakkan. Tapi memang orang dulu-dulu kan, memang kit orang lama sebelum famous scaling semua kan, memang orang dulu-dulu je sesuatu nak bersihkan dan putihkan gigi dia, diorang buat benda tu. Tapi sebenarnya benda tu agresif, dia terlalu strong actually, dia boleh efek pada lapisan gigi kita. Okay, ni soalan daripada viewers kita juga. Daripada Liza, dia tanya, doktor, jika ada gigi yang rosak, perlu cabut dulu ke baru boleh scaling? Cabut dulu atau scaling gigi rosak? Okay, tengok keadaan. Gigi tu rosak sebab apa? Adakah gigi tu masih boleh tampal? Kalau gigi tu rosak tapi boleh dibetulkan dengan tampalan, scaling dulu. Scaling dulu baru tampal. Tapi kalau gigi tu dah memang tak boleh tampal lah kan, which is yang boleh bezakan tu biasanya dentist lah. Dan dentist tu biasanya akan cabut dulu baru cuci. Tapi depends juga. Kalau karang gigi terlalu tebal dia akan boleh menyebabkan susah nak cabut
ataupun cabutan tu jadi banyak darah. Kadang-kadang dentist pun sebelum cuci pun dia akan cuci juga. Actually that one dentist yang biasa akan tentukan lah. Nak cabut dulu ke, nak tampal dulu ke, nak cuci dulu. Antara tu. Okey, soalan seterusnya daripada viewers kita, nama Nixon Lee tanya, doktor, biasa kalau bad breath disebabkan oleh stelling atau tonsil stones? Okay, bad breath ni banyak sebab actually. Banyak sebab. Your gut health can be menyebabkan you punya bad breath, gut health tu kan. Contoh macam makan banyak benda-benda yang yang ada banyak panggil awet. Macam kimchi ke ataupun tempe ke. Benda-benda macam tu dia lebih banyak menghasilkan fermentation kan. Kalau you tanya mana yang lebih selalu jadi, bad breath ni disebabkan oleh scaling calculus tu ataupun sebabkan oleh tonsil stone, dia macam 50-50. Kadang-kadang kita dah cuci masih busuk juga. Then you have to check your tonsil, have to check juga you punya sakit-sakit lain. Ada juga sakit-sakit lain dia akan menghasilkan macam cecair. Contohnya sakit-sakit yang melibatkan ENT, your ear, nose and throat. Kadang-kadang dia ada sakit. So berbau mulut dia. You cuci pun tak hilang juga. Kadang-kadang bukan sebab tonsil tu, dia banyak sebab. Mulut berbau ni, kalau you perasan mulut bau, you dah berus gigi tak hilang, berus lidah sekali tak hilang, jumpa doktor gigi cuci tak hilang juga, jumpa doktor medical untuk check you punya gut and then you punya ENT, ear, nose and throat lah. Okay, doktor, hasil scaling dan whitening ni berapa lama boleh bertahan? Tengok pada diet masing-masing. Mostly diet masing-masing lah. Ada juga reaksi gigi seseorang. Setiap orang kan gigi lain-lain kan. Ada yang nipis, ada yang tebal, ada yang dia punya mineral content lagi tinggi, ada yang kurang sikit kan. So usually lah kita suggest untuk scaling, usually kita suggest 6 bulan sekali. Ada serta-serta orang special, dia macam extra sikit, kita suggest 3 bulan sekali. Ada yang very good, memang dia pandai jaga apa semua, scaling tu setahun sekali tak apa. Kalau untuk whitening, ikut berapa lama boleh tahan ya. Ikut you punya whitening tu macam mana, kuat ke tak kuat. Kalau you buat whitening harga mahal kan, you akan perasan dia tahan lama lagi lama. Kalau you buat whitening yang murah sikit, kadang-kadang dia tahan kejap je. Tetapi semua ni berbalik juga pada diet setiap orang. Kalau makanan yang terutamanya akan menghasilkan staining kan. Contohnya you makan benda-benda yang macam kari kan. Tengok jari pun berubah. Turmeric, turmeric kunyit. Kunyit kan. Minuman kan. Yang banyak artificial colouring tu pun boleh menyebabkan cepat. Okay, doktor, masa tadi kan kita ada soalan. Dia cakap minum kopi boleh menyebabkan gigi kuning. So, kalau dah buat whitening ataupun scaling ni, berapa lama macam gaps dia perlu ambil untuk minum kopi semula ataupun teh semula? Okay, lepas you buat whitening, actually kita pun tak adalah larang pun, okay, jangan minum langsung. Sebab sometimes memang ada orang kan dia run with coffee kan. Morning will not start selagi tak ambil kopi kan. So kita pun taklah cakap okay, no coffee, no. Actually ada tips dia untuk elakkan daripada ni kan. Okay, kalau jenis yang minum kopi sejuk, boleh pakai straw. So that it goes direct to your throat. Dia tak lalu permukaan gigi you. So boleh minimizekan staining daripada kopi tu. Tapi kalau jenis minum kopi panas, tak boleh nak buat apa lah. Kita tak akan lalu juga. Kalau macam case macam tu, you have to do whitening kalau kalau benda tu mengganggu you kan, you have to do scaling lah. Scaling setiap untuk remove the extrinsic casing stain tu, kena buat scaling selalu lah. 6 bulan ke setahun sekali. Paling minimum 6 bulan lah kita suggest. Okay, whitening ni doktor, dia boleh merosakkan gigi ke dalam jangka masa yang panjang? Okay. Sepatutnya tak lah. Takkan merosakkan. Semuanya mungkin you akan rasa milu lah. Milu tu je lah. Mungkin you ingat rosakkan. Tak. Dia hanyalah rasa milu. Okay, kalau scaling ni kan doktor, lagi kerap kita buat lagi bagus. Betul tak? Yes. Okay. Actually bagus sebenarnya. Walaupun you
Kadang-kadang scaling tu tak banyak pun kan kat celah-celah. Actually bagi saya okay, bagus lah. Kalau lagi bagus you mai cuci scaling setiap 3 bulan sekali. So doktor dia bukan je cuci saja. Biasa doktor sambil cuci dia check. Ada masa scaling kan doktor kan masuk celah-celah semua kan. Dekat belah dalam semua dia tengok tau. The dentist will goes through the crooks and nooks between gigi ni. So bila masa dia cuci tu, dia boleh nampak, dia boleh detect early caries. Caries ni dia lubang gigi kan, caries. Lubang ni bukan gigi terus lubang besar tak. Dia start dengan small caries kan, early spot lesion lah kita panggil. So kalau you cuci selalu, sambil-sambil tu doktor tu akan check up kan. So dia boleh inform you awal. Ni gigi ni macam ada tanda nak caries ni. You kena hati-hati, kena floss lebih situ ke. You kena bros fokus sikit kat situ ke. Actually bagi saya bagus lah you scaling selalu. 3 bulan. Okay, soalan seterusnya daripada viewers kita, Arsyad Khalid, dia tanya, adakah benar mouthwash selepas kita gosok gigi akan menyebabkan positive effect of toothpaste akan hilang? Saya pun, okay, benda macam ni dia kena tunggu sekejap. Okay, sebenarnya dia kena tunggu sekejap. Lepas you berus gigi, lepas suggest untuk tunggu dalam beberapa minit, baru you boleh rinse dengan Chlorhexidine. Dia memang akan efek lah. Tetapi actually, rinse mulut ni, jangan buat setiap hari lah kalau boleh. You buat 3 hari sekali ataupun seminggu sekali ke. Jangan buat banyak sangat. Sebabnya actually, mouthwash ni dia boleh disrupt your natural bakterial punya koloni dalam mulut. Dalam mulut kita pun memang ada natural bakterial koloni. So kalau kerap sangat you pakai mouthwash tu, dia akan remove and kill those good bacteria. Macam dalam usus kita kan, usus kita pun ada good bacteria kan. Macam tu lah juga dekat our gut system ni ada good bacteria and bad bacteria. So kadang-kadang kalau kita terover pakai benda tu, dia akan disrupt lah the harmony of the colony. Okay, soalan daripada viewers kita, doktor, banyak whitening kat platform Shopee. Dia jual whitening, bahaya ke? Bahaya. Yang kita jumpa kat Shopee yang macam murah, yang macam tak masuk akal tu sebenarnya dia akan membahayakan gigi dan gusi kita. Jangan cuba-cubalah pada saya, jangan cuba-cuba. Walaupun you nampak dekat iklan tu macam putih lah jadilah. Itu semua taktik marketing. Taktik marketing saja. Okay, dia sepatutnya tak semurah itu. Okay, memang betul ada whitening kit yang you nampak kan, yang tapi harga dia tu mahal lah. Itu you boleh jumpa doktor gigi, tanya, doktor, ni legit kah? Kalau doktor tahu, okay, ni betul, memang ada tau yang home care, memang ada dipakai siap UV light tu, memang ada yang home kit punya whitening. Tapi harga dia biasanya mahal. Kalau yang murah ni bahayalah, jangan pakai. Okay, doktor, ni soalan daripada viewers kita juga. Dia tanya, apa kesilapan paling biasa yang doktor lihat apabila pesakit cuba buat whitening sendiri? Benda tu macam pertama tak efektif, kesalahan dia memang tak efektif. You buat banyak kali. Okay, pertama masa you buat, you nampak tak putih, you buat lagi, you guna-guna lagi. Dia akan merosakkan permukaan gigi dan juga merosakkan gusi juga. Dia boleh jadi gigi tu boleh hilang lah, tercabut. Boleh tercabut, you boleh hilang gigi. So make sure kalau nak yang paling selalu biasa mereka guna antaranya lah juga kan, macam yang kat rumah tu sendiri. Sebenarnya saya tak berani juga cakap lebih sebabnya benda ni dia ada kaitan dengan brand tau. So senang cakap, kalau nak selamat lah kan, you jumpa doktor gigi, masa you jumpa doktor gigi, you tunjuk, doktor ni selamat tak? Senang cerita, you tunjuk yang you nak beli kat Shopee, tunjuk, doktor ni selamat ke? Kalau doktor tu kata selamat, you beli. Kalau doktor kata tak selamat, jangan beli. Itulah saya nak selamat. Okay, doktor, soalan seterusnya, smoking, sejauh mana kesan dia bagi pada warna gigi? Okay, smoking ni dia ada dia punya tobacco stain dia sendiri tau. Memang kita bila patient main tu, kita pun boleh, pertama kali boleh bau lah. Okay, ni bau smoker. And then bila buka mulut, memang stain ni beza daripada coffee stain. Kan, yang coffee dengan tea dengan chai punya stain ni dia lain tau. Dia taklah setebal dan juga sehitam tobacco stain. Tobacco stain dia lagi hitam, dia lagi banyak dan dia lagi susah untuk
di remove. Dia memang sangat susah untuk remove lah. Okay, doktor. Apa beza proses whitening yang doktor buat dengan produk-produk whitening yang terjual di online platform tu? Okay, dia semua depend pada kekuatan. Whitening tu dia ada dia punya kekuatan kan, yang kuat ke kurang kuat ke. Biasa dekat office ni, dekat dentist punya klinik ni, dia lagi kuat lah. So sebab tu kena kawal. So barulah after, kalau you perasan after you buat whitening dekat office, dekat dental klinik kan, you boleh nampak effect immediately. So benda tu yang kuat. Sebab tu dia dalam keadaan terkawal. Semua tu kita kawal. Tetapi kalau yang dekat home kit ataupun sometimes home kit whitening ni, home whitening yang you buat sendiri tu, sama ada dentist tu prescribe bagi kat you ataupun you beli kan sendiri dekat Shopee. Benda tu dia kurang kuat. Dia sebab tu selamat untuk pakai sendiri dekat rumah lah. Tetapi kena hati-hati ya. Bukan semua orang sesuai pakai whitening ni. Ada yang dia kena buat rawatan lain dulu. Dia kena check dulu. Ni selamat ke? You kena check dulu. Untuk setiap orang dia berbeza lah. Okay, doktor. Soalan daripada viewers kita ni agak familiar lah. Dia tanya, apa komen doktor tentang arang boleh putihkan gigi? Okay, so arang, cakul ni. Cakul ni dia memang betul. Memang boleh putihkan gigi. Tapi dia sangat abrasive actually. Sangat abrasive. So, kita kalau boleh, saya nak cakap, kalau arang saya tak suggest. Cakul saya tak suggest ni. Okay. Tapi dia memang boleh putihkan gigi. Tapi dia very abrasive actually. Very. Okay, soalan seterusnya daripada viewers kita yang bernama Najwa. Dia tanya, kalau anak baru 1 tahun, ada gigi 8 batang, dah boleh bawa jumpa doktor ke untuk cek? Okay, boleh. 8 batang dah. Cepat. Bagus-bagus. Okay, doktor. Diet yang macam mana boleh bantu kekalkan gigi kita putih? Diet semua, anything yang bila you makan, you nampak jari you berubah warna. Tu usually memang akan ada cepatlah sikit. Kita punya gigi dia bertukar macam kuning, kari, rempah ratus, apa lagi artificial colouring ke, cheese banyak-banyak tu cheese betul ke? Ke itu hanyalah artificial cheese dengan pewarna je lebih. Kuning banyak-banyak tu, and then minuman bergas. Bila you minum memang nampak lah dekat lidah tukar warna kan. Itulah diet-diet yang macam tu. And then kalau yang wine juga boleh tukarkan warna gigi dengan lebih cepat. Ya. Okay, doktor. Last soalan kita Okay. Setengah orang kan dia macam dengar bunyi alat dental tu dia takut kan. So kalau macam dia takut nak buat scaling sebab sakit, ada alternatif lain tak? Okay. Untuk yang bukan setakat korang je, dentist sendiri pun ada yang bingit telinga dengar. Okay. So, korang boleh try pakai earphone ataupun earpod yang ada cancelling noise tu. Boleh pakai. Cakap dengan doktor, doktor saya nak scaling tapi masa scaling saya nak pakai ni so that, yelah, kalau doktor panggil you boleh dengar. So you pakailah siap-siap. Macam sebelum buat rawatan tu beritahu doktor, you pakai, buat je lah. You takkan rasa apa-apa lah. In fact, certain dentist pun ada yang pakai airpod. Sebab dia buat, bayangkan, you sekali. Kalau sehari tu dentist tu cuci 10 orang, lagi dulu dia punya telinga kan. So actually dentist pun ada yang pakai. So you can pakai earpod yang ada cancelling noise ataupun just earphone untuk kurangkan bunyi. Okay, pelbagai soalan kita telah dijawab oleh doktor. Sesi live kita pun telah berada di penghujungnya. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, doktor ada apa-apa pesanan ke untuk penonton-penonton kita? Okay, so just nak pesan sikit kan. Okay, untuk semua soalan-soalan tu pun, kalau saya ada salah ke apa, okay, saya minta maaf. Yang buruk tu daripada saya lah. Okay, apa-apa pun, you kena selalu check back with your dentist. Okay, you tunjuk barang yang you nak beli kan, macam tu selamat. And then, go for check up every 6 months. Kalau macam terlalu busy ke tak dan juga, at least once per year. Untuk dia check selalu, kalau perlu buat scaling, dia akan buatkan. Okay, and then, pada yang try nak buat
whitening. Sometimes ada yang spa kan, dia offer whitening semua tu. Okay, benda tu tak regulated. Is it medically proof ke macam mana, ataupun medically safe ke kan? So hati-hatilah, hati-hati sebelum untuk buat anything yang whitening dan scaling ni. Okay, and then check up selalu juga, cuci setiap 6 bulan sekali, whitening, tengok keadaan. Okay, tu je lah. Okey, itulah pesanan yang ringkas dan padat daripada doktor gigi kita. Okey, jangan lupa untuk tekan butang share dan kongsikan video live ini kepada rakan-rakan, keluarga dan orang di luar sana. Kita tak tahu, mungkin ada di antara mereka yang sedang mencari jawapan atau memerlukan info kesihatan yang dikongsikan oleh Dr. Adni sebentar tadi. Semoga dengan sedikit perkongsian daripada anda, lebih ramai orang mendapat manfaat dan kesedaran tentang penjagaan kesihatan yang betul. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih.